Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Sabtu 22 Ogos 2026 Masihi bersama dengan sekarang ni pukul 7.40 dah. Pasal sebab sudah pukul 7.40 minit malam, jadi daripada 9 Rabiul Awal sudah berubah pada tarikh pada 10 Rabiul Awal lah. Okey. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Untuk video daily report kita untuk hari ini, pada buat video daily report kemarin. Buat mana? Rumah Nur tak ialah. Report kemarin buat rumah Nur tak? Rumah Kak Nur saya tak? Saya terus pergi ke Kedai Fikri, tak balik lah. Lepas tu dia ajak kita tu pula pergi mana, pergi rumah ni, ke rumah mana, ke rumah ke Jetih pula. Saya pun klik rumah sekejap untuk mandi rumah ni lah. Kalau maksudnya untuk mandi sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib tu saya terus pergi ke rumah dia lah. Pergi ke rumah dia. Lepas tu di Jetih beli barang, beli kipas. Saya beli kipas kain satu, kipas meja tu ada tadi. Lepas tu balik, lepas tu mari turun atas sini dulu. Sambil dengan beli lauk lagi. Lauk ikan geli 3 ekor dan juga telur ikan. Lepas tu terus pergi semula ke kedai dia. Sebab bersihkan tinggal dia tu kan. Dia hantar sampai rumah. Lepas tu pukul main internet seperti biasa sampai pukul 12.20. Pagi baru balik ke rumah tu, tidur pada pukul 1.40 pagi. Bangun dah 50 minit pagi, bangun terus mandi sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu terus pergi ke Kedai Fikri pula, pergi sarapan minum pagi pula. 8.30 terus pergi tempat kerja pula. Kerja hari ni Gausming untuk ikat bata. Alhamdulillah siap bata pada pukul tu 3.20 tadi. 3.20 petang. Saya balik pukul 3.24 petang. Balik tu terus mandi sembahyang asar, sembahyang zuhur pada 3.50 minit petang sembahyang zuhur tadi. Lepas tu sembahyang asar pada pukul 6.30 minit petang. Lepas tu tak ada kerja agak pun, duduk balik tanjung mai asyik dah nak balik tajuk main internet sampai lewat tu, lepas sembahyang maghrib ni. Baru dah saya mari buat video daily report ni pada pukul 7.40 ni. Bagi Shopee tu sampai kemarin tu pada 7.44 minit malam tu saya tak ada nak review lagi lah, pasal saya tinggal rumah Kak Long saya, okey. Saya bagi makanan saya malam di depan pada ni lah, depan pada kat saya klik dia tu, nak pergi Jetih tu saya tinggal dan dulu. Jadi saya akan buat review esok lah, insyaAllah esok sekali dengan bagi ke sampai esok lah. Pasal dia sampai esok terbagi tu satu lagi bagi tu ada dari Shopee saya ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye.